Bayangkan tiba-tiba esok orang main dekat Yusuf, orang kata aku Imam Mahdi. Okay. What will you do? Kalau sekarang saya akan tak percaya lah. Sebab saya tahu cara Imam Mahdi keluar macam mana patut. Alhamdulillah lah. Kalau dulu time saya belajar, saya bukan jam kat kot. Tapi macam mana kita nak tahu cara yang keluar tu betul? Siapa rekod benda tu? Memanglah hadis kata ada, tapi macam mana kita nak pastikan sahkan kita bukan kat tempat yang dia keluar tu? Apa maksud tuan kita bukan kat tempat yang dia keluar tu? Dia keluar kat Mekah. Okay. Kita bukan kat situ. Dia kata aku main pada Mekah ni. Tapi saya akan decide tak terima lah. Sebab saya tahu yang sepatutnya adalah kita kena pergi walaupun pada keadaan merangkak kan. Tapi so macam satu macam random pun, tak siapa announcement, tak viral kat Twitter pun. Saya sepatutnya dah viral lah. Saya akan fikir macam tu lah kalau sekarang. Dia kata aku pilih kau dulu. Oh yo, saya aku pilih beberapa orang dahulu. Saya akan decide tu tak sebab apa? Sebab saya tahu saya pun macam orang tak sesuai lah dari segi amal. Dan sorry tuan, dan saya dah jumpa ramai sangat orang yang macam lain macam. Dia cakap dia dah jumpa Imam Mahdi kat Tanah Melayu ni. So saya cakap saya tak nak jadi memang salah lah kan. Okay. Memang salah. Bayangkan pada zaman tu di peringkat Nabi, peringkat awal kerasulan. Oh yo, okay. Saya tahu nak nak gimana. Saya tahu nak gimana. Akan tetapi saya counter balik. Saya kenapa saya cakap apa saya cakap, sebab saya ada Allahumma salli Muhammad, ilmu sikit yang Allah bagi tentang macam mana Imam Mahdi bakal datang. Tapi at that time saya akan sebagai orang yang tak ada perspektif pun macam nanti kalau keluar Rasul adalah sekian. Melainkan saya memang rapat dengan Atuk Siti Khadijah. Atuk Siti Khadijah, Ibnu Mas'ud. Atuk Siti Khadijah yang Ibnu Mas'ud yang mula yang mesahkan kenabian tu kan. So dia tahulah dia bukan sepupu dia, Warakah. Sorry. Warakah bin Nawfal. So kalau saya memang rapat dengan Warakah radhiyallahu anhu ni, mungkin saya akan tahulah ni kenabian lah. Hypothetically speaking, let's say lah kalau orang tu tak tahu, bukan Yusuf orang tu, dia tak tahu macam mana Imam Mahdi keluar, masa tu bahaya. Kan bahaya kan. So saya bukan nak cerita kata benda tu betul. Saya nak cerita kata kita sendiri pun akan rasa macam biar betul kan. Imagine para sahabat yang awal jumpa dengan Nabi, dan Nabi kata aku adalah Rasulullah. Semua orang ummi, tak boleh nak baca kitab. Warakah je boleh baca kitab. Dan tu rasa kenapa sahabat semua pilih untuk terima, yang pilih satu je, akhlak. Betul, saya setuju. 40 tahun reputation. Satu je yang saya fikir kata, sebab soalan saya pada diri saya lah, kenapa 40 tahun? Sebab saya pun lagi 7 tahun kan. Saya fikir why 40? Kenapa tu kan? Tu jawapan dia. Pada saya, kematangan untuk manusia itu betul-betul berada pada satu tahap kematangan, dan juga peribadi yang orang boleh letak trust dan orang boleh letak daripada sudut kebijaksanaan dia. Dan macam mana dia ni dah lalu struggle. Aku kenal dia ni, dia bukan jenis-jenis orang yang akan putus asa. Kita tak akan cakap macam tu pada 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun punya orang yang kita kenal, betul? Kita akan cakap pada orang yang at least 20 tahun aku kenal dia. Aku kawan dengan dia lama. Untuk kita kata kepada dia bahawa dia ni memang jangan risau. Kalau dia buat something, dia tak akan putus asa punya. Dia memang hardworking punya orang, contoh. Dia tak tipu punya orang. So 40 tahun ni untuk memperkenalkan manusia yang bernama Muhammad sebelum ditauliahkan menjadi Rasul. Walaupun still susah. Macam mana ni kan? Aku kenal hang ni, takkan hang nak aku Nabi, contoh. Susah. Tapi that 40 tahun, susah tu sikit je susah dia untuk orang convert. Sebab dia punya reput terlalu Dia punya reput terlalu strong. Macam ibarat kita kenal satu orang kita percaya sangat, tapi kita dia buat satu jenayah, kita macam biar betul. Macam tu kan. Tapi benda tu bukan jenayah, tapi lebih kurang dimasukkan. Dia maksudnya betapa susahnya. Sebab saya selalu fikir kata kalau aku duduk kat time tu, biar betul aku suka. Sebab tu saya bersyukur Allah
pilih kita duduk sekarang. Dah pilih zaman sekarang, pilih keadaan dilahirkan Islam. And Tuan pun cakap ada sebab sebenarnya kenapa surah Ar-Ra'd datang selepas surah Yusuf. Dan yang paling mahal saya dapat dari situ, Tuan bagi tahu macam mana Allah SWT sculpt kita as manusia ni supaya menjadi orang yang benar-benar melihat setelah surah Yusuf, supaya boleh melihat di dalam surah Ar-Ra'd kan. So in order untuk kita dapat that wisdom untuk melihat surah Ar-Ra'd hanya akan dapat apabila kita telah menelaah dan meneliti surah Yusuf tu. Itu memang deep lah. Sebab saya tak boleh terfikir Ustaz Ar-Ra'd sebab apa. Sebab kita just hafal. Kita cakap Ar-Ra'd petir kot. Petir tuan. Kilat petir. Kilat petir. Kenapa nama dia kilat petir? Sebab kenapa dia ada tanasub dengan surah Yusuf? Surah Yusuf macam saya kata di bahagian last 10 ayat terakhir tu, dia punya mesej dia adalah untuk mengajar kita tentang ibratan liulil absar, untuk mengajar kita tentang orang-orang yang sangat perlu memerhati. Maksudnya ada kemampuan observation yang berbeza daripada sekadar tengok saja. Ada orang dia tengok saja, ada orang dia tengok wah ini sedap kan. Tapi ada orang yang kita kena melatih diri kita untuk tengok air ni bukan sekadar air. Macam mana air ni boleh dihasilkan, apa dia punya proses dia. Tapi orang akan cakap orang macam tu annoying. Well, jangan cakap kat orang. Dia hanya untuk diri sendiri lah kan. Menunggang kita sendiri untuk melatih diri kita sendiri. That level of observation and understanding, dia susah nak dibuat. Dia perlukan az-zakir, very mindful process. So kita kena selalu buat dia. Sebab tu sembahyang kita selalu buat. Sebab dia mengajar kita untuk sentiasa be present. Sebab tu bila kita sembahyang, kita akan always diajar untuk be present. Sebab kita kena selalu ingat kita baca apa. Kita tahu kita lepas ni nak kena bangun ke, nak kena duduk ke, nak kena sujud ke, macam mana kan. So di otak kita always diajar untuk present, untuk sentiasa hadir. Dia tak boleh jadi tiba-tiba lost. Sebab tu bila lost, kita tahu, kita diajar pula backup plan dia nak kena buat apa. Ni rakaat apa? Allah, Nabi ajar kita. Okay. Kalau rakaat ni terlupa nak kena buat apa. Sebab it teaches how to always be mindful and present. So dalam konteks surah Yusuf, Allah cerita banyak dalam tu sebenarnya adalah untuk kita betul-betul observe in term of plot dia dan juga karakter dia.